Saya baru nampak kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dengan Menteri Pendidikan Madlina tadi berkenaan dengan anak-anak yang nak masuk darjah 1 ini 6 tahun dan prasekolah pada 5 tahun. So Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap prasekolah 5 tahun dan darjah 1 6 tahun. Lepas tu dia kata ini optional lah, fleksibel. Hanya untuk orang yang dah bersedia saja, dia cakap macam tu. So ada beberapa persoalan kat sini. Nombor satu, orang duk bertanya lah, yang kamu cakap ini macam-macam persoalan. Satu, dah kalau anak dia umur 6 tahun, lepas itu ada yang umur 7 tahun, nak masuk 7 tahun tahun depan. So tahun depan dua-dua anak dia masuk darjah 1 ke macam mana? Dan adakah nanti berapa tahun dia sekolah rendah ni, benda-benda macam itu. Satu, bila kamu nak buat pengumuman, kamu buat pengumuman yang penting macam ni, yang melibatkan berjuta-juta orang ibu bapa ini, kamu kena clear lah apa benda yang kamu nak umumkan ini. Bukannya tiba-tiba buat pengumuman tak jelas, orang tanya pun macam-macam persoalan timbul dan sebagainya. Lepas tu kamu suruh baca dalam kamu punya apa benda tu yang tebal-tebal tu dan sebagainya. Bukan macam itu. Ini bukan pengumuman yang kamu boleh buat secara lepas saja macam ini. Ini melibatkan ramai orang, berjuta-juta orang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Madlina itu tak boleh diharap lah. Itu macam-macam persoalan. Lepas itu, walaupun kamu kata benda ni optional atau fleksibel ataupun orang kata bergantung kepada kesediaan atau tidak wajib, last dia akan jadi macam wajib juga. Sebab bila kamu kata prasekolah 5 tahun, lepas itu darjah 1 6 tahun, walaupun fleksibel, kebanyakan ibu bapa, siapa yang dah ada anak-anak pergi sekolah, macam saya ni, macam orang-orang lain yang pernah ada anak sekolah, kita tahulah mana ada ibu bapa yang anak dia ketinggalan. Kalau boleh masuk umur 6 tahun, last hampir semua orang akan masukkan anak dia umur 6 tahun juga. Kamu tanya ada mak ayah, ada ke yang tahun depan lah kamu pergi sekolah, biarlah kamu ketinggalan 1 tahun? Ada ke mak ayah macam itu? So sebab itu walaupun kamu kata benda ini wajib, tak wajib, last dia akan jadi macam wajib juga. Kamu faham? So bila ramai-ramai orang akan masukkan anak 6 tahun, yang 6 tahun pun akan masukkan anak, lepas tu yang 7 tahun pun tahun depan akan masukkan anak, kamu dah buat kajian betul-betul ke? Kamu dah bersedia ke? Kelas cukup ke? Cikgu cukup ke? Buku cukup ke? So Anwar cakap tadi akan tambah peruntukan. Berapa banyak peruntukan yang kamu nak tambah ini? So sebab itu saya cakap, lepas tu kamu nak buat dan tahun depan juga kamu nak buat. Persoalan-persoalan persediaan ini semua kamu tak tanya. Itu baru persoalan kepada pihak kerajaan, kepada ibu bapa ni. Apa lagi nak tambah ini? Kos kepada anak-anak, kos itu, kos ini, apa benda yang kita nak buat ini, tiba-tiba kamu kata nak buat macam ini. So benda ini kamu dah buat kajian betul-betul ke tidak? Lepas itu kamu pergi umum macam ini. So bila orang tanya, kamu menggelabah macam itu. So persoalan-persoalan macam ni yang kamu kena jawab. Ini apa benda ini? Buat polisi, buat perubahan yang besar macam ini sesuka hati kamu. Lepas itu nak buat dengan kadar yang segera, tahun depan juga macam tu nak buat. Kamu orang ni tak memikir ke? This is benda yang amat apa ni orang kata, membuatkan rakyat tengok kamu ini macam kamu tak tahu apa benda yang kamu buat lah. Kamu fikirlah sikit, buat kajian betul-betul, jangan menyusahkan orang.